Biar. Tak tahu Linda bagi makan apa. Biarlah sihat. Kalau lama-lama skeping dia tinggal. Tak apa, skeping dia skeping. Kori ingat hati pun skeping kecil. Pong. Adik! Ma, bajunya baby punya tu kan. Kak Long rasa nak tahulah Kak Long kata adik Kak dia tu lah pakai. Kak Long tukar pakai, Kak Long sombong. Pakai kopo-kopo kan. Itulah baju Kak Long pakai rasa besar dalam bunyi. Oh, tengok. Lama kecil lama monsang. Adik nak ikut Mi tak? Dia cakap dengan ayah kat ni. Adik. Aku kalau buat ni tak ada lagi. Sekejap lagi. Tak boleh kontrol. Adik, bukan get ready solat. Ma nak pergi tak? Ma? Oh, Ma? Ma nak pergi tak? Buku kok, Ma. Tosir di situ. Habislah aku pecah. Ibrahim? Ya Allah, nak suruh dia solat je. Tengok. Satu taman nak bagi dengar. Macam mana lah orang tak dengar suara dan ha? Usahlah. Adik. Kan datang saya kau. Adik. Adik. Dia tak cakap dengan ayah dia gitu. Adik. Semua pekak. Macam mana satu taman tak ni? Adik. Bukannya elok kena berguru dengan Pak Long Sebab Pak Long suka ngalah dengan ayah. Pening aku dah. Pening kepala aku. Ibrahim. Anjak cincin gelah. Ibrahim. Ma, budak tu solat ke, Ma? Dia kadang-kadang dia sendiri. Dia solat makan, dia tak ambil semayang. Adik! Dia tak minat. Muhammad! Betul aku. Adik! La ilaha illallah. Hai. Adik! Weh, hai. Mama ni gomang nyanyok. Tak apa. Mama nyanyok tak apa. Jadi anak kena sabar. Omak kadang-kadang terlupa. Dan ku nak marah. Tak apa, itu normal. Mama kadang-kadang terlupa letak situ. Kadang dia keluar laut, kadang tak situ. Tak situ. Omak dan biasa memang ada orang tua semua macam tu. Jadi kita perempuan kena sonyo. Lagi-lagi kalau kau menantu. Kau menantu ke bapa mentua kau. Sonyo. Ilmu tonang. Jangan jadi macam Kak Jah. Habis betapi. Kak Jah tu dia baik Dia kan dia duduk dengan aku okey je. Sabar Kak Jah. Tapi kalau aku backup Eddie mampus satu dunia kecoh. Masalahnya sekarang ni dia nak satu ke sisi ring ke si Jah tu tak mahu Nak tembok tu. Bawa lah benda tu dah le kubur. Siapa tu? Adik! Tengok habis kacik.